Tak ekstra telur. Nampak cantik susunan dia. Terletak dia dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Rahsia dia guys. Gombak Gems terokai keistimewaan Gombak. Hari ni kita berada di Setapak. Kita nak pergi ke Burger Man hari ni bersama dengan sahabat saya Azwan. Dia yang suggest saya untuk datang dekat sini, merasai sendiri pengalaman untuk makan burger yang kita nampak macam standard dengan McDonald lah. Boleh ceritakan sikit Azwan, kenapa kita kena datang makan kat sini? Okey, yang pertama ini adalah produk tempatan. Jadi ada ini yang kedua, pertama di Bangi, kedua di Setapak, Jalan Gombak. Jadi kita support lah produk tempatan. Dan alternatif kepada orang Malaysia lah. Yes, jom kita masuk, kita nak order apa? Kita tengok kat dalam. Jom, let's go. Jom. Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini, untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Gems, Gombak Gems, mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini, untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Gems, Gombak Gems, mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak. Okey, sekarang yang kita order dah sampai ni. Kita ada Chocomal kan, satu. Azwan ada order aiskrim. Yang ni Burger Man, yang ni apa ni, double cheese. Okey, ni yang Burger Man yang ikan Burger ikan. Okey, burger ikan. Saja, pertama kali nak try. Okey, saya sekarang ni nak rasa ni. Saya punya double cheese burger. Dulu kita makan dekat McDonald, hari ni kita nak rasa Burger Man punya double cheese burger dia macam mana. Jom, let's go. Saya rasa dulu, boleh Boleh, silakan. Dia tulisan dia pun cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bentuk dia. Telur gitu. Kita ada minta ekstra telur. Nampak cantik susunan dia. Terletak dia dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali Rasa dia guys, memang boleh garanti McDonald. Di Mac memang lebih kurang sama. Dia semua sama. Memang sama melepas rindu. Mana-mana yang rindu kepada burger McDonald tu, Burger Man ni copy paste sama. Alhamdulillah. Okey, kan kita pergi Azam tak rasa. Ni burger ikan, apa tak nama tadi? Ni kita tengok ada roti dia pun nampak cantik. Lepas tu dia punya daging ikan dia, betul cheese. Lepas tu dia punya tartar sauce dia. Kita try Walaupun saya dah beberapa kali makan kat sini, tapi untuk yang burger fish ni pertama kali. Bismillah. Macam mana rasa dia? Sebiji. Sebiji Sebiji. Aduh. Sekali lagi. Okey Okey guys, kita nak pergi kepada penutup Kita orang nak layan makanan dulu. Sementara kita nak tinggalkan korang. Mana-mana yang nak makan burger, terasa nak makan burger, boleh datang ke Burger Man Setapak dan di Jalan Gombak ni. So mana-mana yang mungkin rindu kepada McDonald, saya lebih kepada nak lawan kepada McDonald lah, sebab kita nak teruskan boycott McDonald tu. Boleh datang kat sini ganti untuk yang merindui. So Gombak, terus subscribe, like channel Gombak Gems di YouTube. Nanti insyaAllah kalau ada next, mana-mana yang ada cadangan-cadangan untuk kami sertai lokasi-lokasi di sekitar Gombak, di Gombak ni, insyaAllah kita akan sampai. Saja Gombak Gems terokai keistimewaan Gombak. Okey guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okey?